Saya jemput Yang Berhormat Indra Makota. Ini membawa kepada kes kematian akibat buli di sekolah. Sebelum ini ada beberapa kes. Tetapi persoalannya ialah, satu, apakah punca sebenar kematian Zara? Adakah beliau terjatuh sendiri dari tingkat 3 asrama? Atau terdapat unsur-unsur jenayah yang menyebabkan beliau dijatuhkan? Sekiranya kejadian tersebut merupakan kemalangan, apakah faktor yang menyumbang kepada insiden itu, termasuk keadaan persekitaran, keselamatan asrama atau keadaan emosi dan mental mangsa? Jika terdapat unsur jenayah, siapakah individu yang terlibat? Apakah motif di sebalik kejadian tersebut? Dan apakah latar belakang individu berkenaan, termasuk hubungan kekeluargaan dan status sosial mereka? Adakah kejadian ini berlaku sekitar jam 3 pagi? Sekiranya ya, apakah yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam aspek pemantauan dan keselamatan pelajar pada waktu tersebut? Adakah terdapat saksi yang melihat atau mengetahui kejadian itu secara langsung atau tidak langsung? Jika ya, adakah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan tanpa sebarang tekanan, pengaruh atau ugutan daripada mana-mana pihak? Adakah benar dakwaan bahawa terdapat saksi kejadian yang telah ditukarkan ke sekolah lain? Ini persoalan yang sedang berlega di media sosial dan menjadi perbualan rakyat, terutamanya di Sabah. Maka harus dijawab segera oleh pihak yang bertanggungjawab. Benarkah wujud cubaan oleh pihak tertentu untuk memujuk atau mendesak keluarga Allahyarhamah agar tidak membuat laporan polis berhubung insiden ini? Dan akhirnya, terdapat dakwaan bahawa pengetua sekolah berkenaan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang individu bergelar VVIP. Adakah perkara ini benar? Dan jika ya, sejauh manakah ia memberi kesan terhadap proses siasatan dan ketulusan pengurusan kes ini? Saya dapat maklumat juga oleh Indra Makota sahkan pengetua sekolah itu mempunyai kaitan dengan seorang VVIP yang ada di dalam dewan ini. Sila Gulong. Tuan Yang di-Pertua, sudah terang lagi bersuluh. Ini juga untuk menamatkan kabar angin yang tersebar, saya katakan tadi, berkaitan kes ini, yang membuka kembali cerita-cerita lama tentang 3 atau 4 kes kematian yang terdahulu. Terima kasih.